Saya nak sebut sebagai contoh. Oleh kerana sanak banyak, jadi supaya sebagai labo. Kalau kita nak oyak sanak, mau kita ni naik sapa salafus soleh, naik hingga sampai Nabi SAW, jadi supaya sebagai labo. Naik kok tu, naik kok ni. Tapi supak tulo. Bukan tersodok lah, jadi ada. Banyak jalur. Nak oyak ni yang panggil al-isnad minad din. Kalau kita tolak hak ni tolak agama dah. Allah. Ya. Jadi kita tolak orang ada sanak kita kata. Ya. Berarti orang ni dah tolak agama. Berat dah. Berat cikgu. Allah. Apa saya sebut contoh ni sebagai boleh kita menyaksi bersama. Nah, saya nak sebut tarik Allah yarham Babo Diske. Kita kenal lagu sebab apa saya sebut dia kerana dia lah terkenal dalam media ilmu akidah pada masa tu. Dan banyak lagi, bukan kaya sore. Nak dia ramai lagi tuan guru Allah yarham semua tu umur kita tu. Tapi sebagai contoh, nak ayat kata kita mengaji tu tidak bertempat, tidak berjihad, tidak supaya makhluk ni ada sanak. Bukan ikut supaya Yahudi Nasrani dak. Yahudi Nasrani tak ada sanak, tapi dia kejak. Kerah. Oh, dia pergi orang tanya, "Ai, kerah." Duk kali dia tu. Allah. Tengok deh. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada tuan guru Syekh Abdul Qadir bin Wangoh Selabudi. Daripada tu'u dia, iaitulah Syekh Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir. Ataupun dikenal Pak Dok tuan kitab Bakurah. Lepas tu daripada tu'u dia yang bernama Syekh Wan Daud bin Wan Mustafa. Pak Cik Daud. Lepas tu daripada tu'u dia yang bernama Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain Al-Batani. Dikenalkan Tok Faridah. Daripada tu'u dia yang bernama Syekh Ahmad Zaini Dahlan, tuai kitab Fitnah Wahabiyah. Makruhlah kitab ni. Mufti Syafi'i di Mekah pada masa tu. Daripada tu'u dia yang bernama Syekh Usman bin Syekh Hasan Ad-Dimyati. Kemudian pula naik pada tu'u dia yang bernama Syekhul Azhar Imamul Akbar, iaitu Abdullah Syarqawi. Kemudian pula naik pada tuan guru dia yang bernama Syekh Muhammad bin Salim Al-Hifni. Kerana dia pula naik pada tuan dia yang bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Khalifi Asy-Syafi'i. Kemudian pula naik pada tuan dia pula yang bernama Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Misri Al-Bashishi. Tuan kitab Tuhfatus Saniyah bi Ajwibah As'ilah Al-Mardiyah. Kemudian pula naik pula tuan guru dia yang bernama Syekh Syamsuddin Muhammad bin Alauddin Al-Babili. Kemudian pula naik pada tu'u dia yang bernama Syekh Nuruddin Ali Az-Zayyadi Al-Masri. Kemudian pula naik pada tu'u dia yang bernama Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli. Kemudian pula naik tu'u dia yang bernama Syihabuddin Ahmad Ramli. Kemudian pula naik pada tu'u iaitulah musnid dunia pada masa itu, iaitu Qadhi Qudha Syekh Zakaria Al-Ansari. Kemudian pula naik pula kepada tu'u dia yang bernama Amirul Mukminin Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian pula naik pada tu'u dia yang bernama Waliuddin Ahmad Al-Iraqi. Kemudian pula naik pula kepada tuan guru dia iaitu Hafidh Abdul Rahim Al-Iraqi. Kemudian pula naik pula kepada tuan gurunya yang bernama Syekh Sirajuddin Al-Bulkini. Naik pula kepada tu'u dia yang bernama Syekh Alauddin Ibn Attar Ad-Dimashqi. Naik pula kepada tu'u dia yang bernama Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi. Kemudian pula naik pada tu'u dia yang bernama Syekh Kamaluddin Al-Arbili. Naik pula kepada tu'u dia yang bernama Syekh Muhammad bin Muhammad, iaitu kitab Asy-Syamil As-Saghir. Kemudian pula naik pada tu'u dia yang bernama Syekh Najmuddin Abdul Ghaffar Al-Khuzwini. Kemudian pula naik pula kepada tu'u dia yang bernama Abdul Qasim Ar-Rafi'i Al-Khuzwini. Kemudian pula naik pula kepada tu'u dia yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Khuzwini. Kemudian pula naik pula kepada tu'u dia yang bernama Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Naisaburi. Kemudian pula naik kepada tu'u dia yang bernama Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Kemudian pula naik pada tu'u dia yang bernama Imam Al-Haramain ataupun Imam Haramain. Naik pula kepada tu'u dia yang bernama Abdul Qasim Abdul Jabbar Al-Isfarayini. Kemudian pula naik pula kepada tu'u dia yang bernama Al-Ustaz
Abul Ishaq Al-Isfarayi ini. Kemudian pula naik pada ketua yang bernama Imam Abul Hasan Al-Bahili. Kemudian pula naik pada ketua Imam Mazhab Nasirus Sunnah Ali ibn Ismail Abu Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa ardhah. Kemudian pula naik kepada ketua nama Sari As-Saji. Kemudian naik kepada Nafi', kemudian naik pada ketua nama sahabat Ibnu Umar. Kemudian pula naik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haning panggil satu yale. Neh, tak ada siapa ikut Yunan. Neh, dia mula dakwa kata kita ni Yune mana tak ada ni dah. Dakwa tuduh tu. Neh, dia mau tuduh tu. Kita ni neh tak ada Aflatun, tak ada. No yang kata ning hakikat agama Islam sungguh. Kita ni orang pakai sanad ni pada agama. Kita agama tak cikgu boleh nak kata mereka ning keluar daripada agama. Sebab ni sanad kita pergi Tuhan tidak berjihad, tidak bertempat. Deh. Habis kita duk keras sangat tu. Deh, sebab kita nak jaga agama. Kita petih sangat bukan petih apa ni. Nak petih agama. Sanad daripada agama. Jadi kita nak jaga agama. Bukan support Yahudi Nasrani. Mereka ni tak ada sanad dimula oleh kerah berkerah. Jadi kerah tak ada apa? Tak ada alasan, tak ada tempat sana. Jadi mereka dua bukan agama lah sebenar. Sebab tak ada sanad dimula lagi. Sebab itulah Abdullah ibnu Mubarak yang kata laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tak ada sanad nas katalah oleh mereka apa saja yang nak kata. Tapi dia bunyi pelik-pelik tu taharrah makan adami. Kecek mula itu pucuk daripada tak ada sanad tu. Jadi kata ikut wasa nak kata. Kata ikut tubik otak. Nak kata apa kata. Mana kata bersanad ni berguru barang. Berguru. Mana bersanad mana berguru. Yalah betul cikgu boleh kata kerana berguru. Bukan baca sore dak lah. Sebab itu kita mula-mula daripada ayah D kita tengoklah. Sekarang pia anak murid ayah. Tuan guru ayah D. Yang ada sekarang. Lama. Jadi kita ngajilah daripada mereka. Jadi kita lalu hingga siapa seperti mana saya tadi. Ini salah satu jalan. Banyak lagi. Walaupun satu dah cukup bagi kita. Yakin kepada kita bahawa kita duk pergi kata Tuhan tidak berjihad, tidak bertepat daripada agama. Kepada pengurusi saya tambah takkit lagi sekali sana tak ning. Saat ni saya baca tuan guru ayah D hingga siapa Nabi. Kemudian nak di Abu Hasan Asy'ari. Jadi Abu Hasan Asy'ari ni jalan ni dia tu siapa Nabi banyak jalan. Saya nak sebut. Daripada tu dia Syekh Zakaria As-Saji naik kepada guru dia nama Imam Muzani, naik kepada Imam Syafi'i. Di situ tu dua jalan tu. Guru Imam Syafi'i Imam Malik. Pergi kepada anak tu dia nama Yazid ibn Hurmuz, naik kepada Abu Hurairah. Lepas tu Nabi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelah lagi tu daripada Imam Syafi'i juga naik kepada Muhammad bin Hasan Syaibani, naik kepada Abu Hanifah, naik kepada Hamad, naik kepada tu dia nama Ibrahim, naik kepada Alqamah, naik kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, naik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendek kata akidah kita tu tidak bertepat ni kalau tu imam mazhab tu tiga dah. Imam Syafi'i naik kepada Imam Malik, lepas tu sebelah ni Abu Hanifah. Jadi hak ni tarik mutakallimi. Ada pun Asy'ariyah tu ia ada jalur suku. Ahmad bin Hanbal naik kepada Imam, naik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Itu saja sebagian takkik. Kita mengajilah bersungguh. Makna agama hak tu seperti mana saya ayat tadi. Maka kalau salah silap agama kami kata wallahu a'lam.